Okey. Petrol kita tak ada display bang. Okey. Dia tak ada display untuk minyak petrol. Okey. Nak display semua meter boleh. Macam contoh beg nombor 6. Saya suggest beg nombor 6 sebab apa tahu? Dia ada satu display yang banyak. Saya tunjuk kancil kita tak boleh pakai. Display. Abang nak display banyak macam mana? Macam water temp, oil temp, apa semua. Yes, kita ada beg 1 antara yang boleh tengok semualah. Kan? Tapi yang ni bang, beg 6 ada level lah. Kan? Ada banyak boleh adjust lah. Boleh customize. Viva 1 dengan 2. Temenggung. LX 1 dan 2. Livina pun sama. 1 dan 2. Display semua. Nanti saya tunjuk Muhammad BWN. Dia ada 6 display. Dia ada 6 jenis display lah. Nanti saya tunjuk. Okay. Ni beg nombor 6. Antara panjang dan besar lah. Panjang dia dalam 8 inci ke? 8 inci. Lebar. Tinggi dia dalam 3.5 lah. Okay, abang agak-agak dalam tapak tangan saya ni kan. Sebesar tu lah. Alright, kita ada brake test, apa semua. Function overall still sama. Cuma tambahan dari segi alam lah. Saya suka barang ni sebab alam je. Alam dia special. Contohnya. Ni. So, barang lain dia ada 4. This one kita ada dalam lebih kurang 9 alam berbeza lah. EGT, oil pressure, oil press, fuel press, and voltage battery. Rest alam. Kita ada lah. Alright. So, dugong boleh masuk tak beg nombor 6? Boleh? Dugong kita boleh pakai, Zailan. Boleh? Dugong boleh. 2008, 2007. Still boleh pakai dugong. And rezeki abang boleh pakai. Beg nombor 2